saya mohon dengan Dewan Yang Mulia ini diusulkan untuk membuat ketetapan sebagaimana berikut. Pertama, segala sumber mineral termasuk unsur nadir bumi tidak radioaktif dengan izin non-radioactive rare earth element atau REE, NREE adalah hak mutlak negeri Kelantan yang berdaulat. Perlu dihormati dan terjamin sebagaimana peruntukan jadual ke-9, Senarai 2, dalam braket Senarai Negeri, Butiran 2, dalam braket C, Perlembagaan Persekutuan. Permit dan lesen untuk mencari gali lombong, pajakan melombong dan perakuan melombong. Aspirasi Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan rantaian industri NREE di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran adalah disokong dan dialu-alukan. Namun, segala usaha federalisasi sumber mineral yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan tanpa partisipasi negeri adalah ditolak. Yang kedua, sebarang dasar pelang pembangunan atau perjanjian antarabangsa yang menyentuh sektor mineral dan hasil bumi negeri mesti dibuat dengan rundingan rasmi dan libat urus penuh negeri pemilik sumber. Isi penuh dasar pelan pembangunan atau perjanjian antarabangsa yang menyentuh sumber mineral negeri hendaklah dibentang dalam Majlis Tanah Negara dan Parlimen Malaysia. Untuk memastikan tidak berlaku pelanggaran terhadap hak negeri di bawah perlembagaan persekutuan dan supaya hasil negeri dapat dimanfaatkan oleh rakyat dalam negeri pengeluar mineral. Dan yang ketiga, hasil bumi negeri bukan sekadar sumber ekonomi negeri, tetapi adalah lambang kedaulatan serta maruah yang tidak boleh dijadikan bahan rundingan tanpa pertimbangan yang adil terhadap negeri pemilik sumber. Pengusaha hasilnya hendaklah dengan partisipasi negeri serta menitik beratkan kelestarian sumber, kelestarian alam sekitar dan peluang ekonomi kepada rakyat tempatan. Sekian, terima kasih.